soalan ketiga ni kata nah. Saya sudah semaya, kemudian saya nampak getah atau perkara yang menegak sampai air pada anggota wudu. Dan saya orang motang itu. Maka senantiasa berlaku di makin itu, tolong huraikan hal ni, masalah ni. Kita pergi motang, dapat kelip ada motang tu dah. Bersih lah, bersih. Tapi kena wujud amat-amat tu bersih lah, bersih. Sebab agak dia kerja lemah dia ada siakan. Dia jadi orang duk jual ikan kedai kan. Pada dia orang mari dia mensusi Laki ikan apa tu kat sisi ni kan. Dia ada nak maya. Nak rasa hidup sungguh lah. Weh sisi, weh kapo sini. Weh getah, weh kapo apa tu. Maya. Kita weh habis dengar dah. Kita pakai buat bahan weh dah, weh sungguh lah. Boleh cek-cek dengan tak ada lah, tak ada lah. Ada getah dah. Sini tak ada getah. Lepas tu bol pada tu. Dia ada pada lah kat tangan itu. Ulama yang ajar tu. Kita yang ada pada kat tangan itu. Tangan yang ada pada, yang ada tangan tu. Mungkin itu banyak ada yang ada pada. Depan orang lewat pada dia cepat dilihat angin. Ada apa lagi sisi, ada apa kita lagi ada kena masuk. Kena lagi maya mula. Kalau ada. Kalau kita ada pada dia apa? Sabit Imam Ghazali dia ya masalah orang kerja dalam masa orang masalah Imam Ghazali ya tahu orang ada kerja dalam dia hak wak benda macam-macam dah. Orang dia back kalau lah ni orang dia back mutu back kereta dah. Kalau cuma kada kuku orang back ni mesti ukur nak taruh banyak dah. Ya kalau kuku banyak nak kerja tak boleh ni. Dia nak cekik apa yang mudah tu. Kuku nak taruh banyak mo. Lepas tu ada kaitan le kuku ya apa tu. Lepas tu bahasa-bahasa tak ada ke tak habis Maka dia tak ada apa. Ya maaf. Ya tu ya maaf. Dia lekat di kuku-kuku tu. Atau kaki tu ada masuk tanah dia lekat tu. Ya maaf Imam Ghazali kata ya maaf. Orang duk kerja dalam media ni apa? Agak-agak betul, agak-agak gitu dia kerja dalam media gitu. Matang apa tu. Lepas tu kita cek molek lah cek. Lepas tu baru sudah apa tu yang dia tengok lah tangan tu awak tahu itu. Nak gitu ulama yang ajar gitu. Dia tengok pada nak gitu mula. Maya mula. Itulah wasa nak tengok. Dia tengok ada yang lagi maya mula. Tak usah tengok lah waktu dia. Moga kita bersih bihakat dah tu. Sebab ada dia.